Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini 19/1/2026, event kedua untuk tahun 2026 di pantai Sungai Lurus, Batu Pahat. So event hari ini menawarkan hadiah berjumlah RM25,000 kepada sang juara, guys. Okay, so kita pun dah persiapkan kita punya peralatan. Batu ladung semua dah settle dah. Kain semua dah settle dah, umpan dah ready dah. So tinggal lagi nak buat balingan je lah. Masa ada lagi 15 minit daripada timing horn permulaan oleh penganjur. So kita tengok kejap lagi bila mana horn dibunyikan, apakah ikan yang berjaya dinaikkan di sekeliling saya duduknya. Okay guys, stay tune. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTV Surfcasting. Adios. Okay gang, so event akan bermula bila-bila masa daripada sekarang. Para peserta sudah pun bersiap sedia untuk membuat balingan. Dah kira tu? Dah. Horn dah bunyi lah. Atas lah. Sekejap. Okey. Pagi geng. Pagi dah. Okey, dia dah penat. Dia pergi kebun. Cuk terus terus. Pagi bang. Masih mulut awiyak. Minta jangan besar. Masalah besar sangat bang. Dek. Allahu Akbar.
Jangkuk ada, jangkuk. Jangkuk tak ada. Jangkuk. Saya satu lagi satu ada. Ha? Saya satu yang lagi satu ada jangkuk. Aku tu ada tapi batang ni tak ada. Kau cakap apa? Jaga bang, tali bang. Saya baru main pagi bang. Jap. Bagi ruang jap. Kecil tu. Ni tarik ni sebelah. Kena. Asyik punya kau yang cangkuk tu. Kan? Kau cangkuk ni. Macam ni. Kau tak bawa kan? Ni, cangkuk dia ni. Naik atas bang. Mari sini bang, naik atas. Naik atas saya. Abang boleh tolong gulung yang ni abang? Yang saya ni. Gulung je. Dah ikut abang ni. Jauh lagi. Jauh lagi laluan ah. Bagi laluan ke kiri, bagi laluan. Oh, dia cakap ni. Penuh ni. So, sebelum bot lalu je. Bawa mana? Tu jaga satu lagi adik dia. Makan lah. Sudah. Oh ya. Jauh. Tali penuh. Dekat dah. Dekat dah. Sikit lagi. Tak nak naik ni. Ni jengkut je Dia tak nak timbul. dia tak nak Isau batu lah. Oh. Oi, tekan. Benam. Benam. Pula. Dia dekat. Tiga. Tak. Aduh bang. Aku dah melekat bang. Mekap. Tak gerak tau. Dekat tu. Dekat tu. Bawa lagi sini buat dapat dekat. Boleh dah naik. Besar. Mekak. Mekak. Nanti kita ikut lagi. Ada dah timbul. Ulama tali siapa tu? Tali saya ada tali ni. Okey, dah dekat. Okey, dah dekat. Dah dekat. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Ni dia. Dah dekat. Baik, jaga batu ni. Faham? Timur. Besar weh.
Tahan. Ah tu. Bang. Jom cepat. Boleh ambil mata. Ah terus. Sama. Nah, sama tak apa. Tak ada. Tak ada. Tarik atas dulu. Kejap. Buka gili. Oh. Kain plekat tu. Buka gili. Gili atas. Ya, jaga sengat. Sengat bol tu. Sengat bol sengat. Ini orangnya tu. Ni dia. Dua dia. Beli satu. Yep. Okey. Settle. Lebih kilo plus. Saya nak kepo-kepo sikit GTV. Alhamdulillah. Juara kategori. Semput tadi tak hilang lagi. Ha? Ikan tak ada ke? Alah, longkah. Oh, naik. Wah, Abang Hassan. Harapan. Cepat. Timbang bawah. Wah. Ada juga buntal dia. Dua. Saat-saat terakhir. Habis tak kira bantal. Saat-saat terakhir dah ni. Masa tinggal lagi lebih kurang dalam 3 minit. Ikan sepi. Kurang. Timbang joran apa?
Kena bang, kena. So kita kemas-kemas dulu apa yang patut. Kalau nak balik pun dah tak sempat lah. Okay guys, habis sudah game hari ni. So alhamdulillah berjaya juga menaikkan seekor ikan pari. Lesen 2026. Kemas-kemas dulu. Okay kan, so itu saja rakaman saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di event yang akan datang guys. Thank you for support.